Allah Akbar. Tak ada siapa ibu bapa nak pengakhirannya begitu. Kita ada anak, kita uruskan anak kita dengan cara paling baik. Kita besarkan dia dengan kasih sayang, kita beri pendidikan yang terbaik. Tapi sahabat-sahabat, ramai mak bapak buat silap. Dia fikir kan, kalau dia bangun dan jaga anak, dia uruskan anak dengan baik, anak dia akan jaga dia di hari tua. Anak dia akan tengok dia pada hari tua. Tahu tak berapa ramai ibu bapa yang masih hidup sekarang ni kan, yang anak-anak mereka biarkan saja kan? Mak seseorang je kat kampung, mak seseorang je kat rumah, atau ayah seseorang saja kan? Tak ada yang nak jaga. Sebab siapa nak berkorban, nak berhenti kerja atau nak berpindah jaga mak. Mak pula tak nak duduk dengan anak-anak. Nampak konflik besar. Allahu Akbar kan? Satu Nabi angkat, Islam angkat manusia ni tinggi. Siapa-siapa yang menguruskan mak bapak dia. Sampaikan Nabi kata celakalah kan? Manusia yang ada peluang menjaga mak bapak tapi dibiarkan. Nabi cakap tu 3 kali, Nabi ulang celakalah. Sebab tu kita sebagai mak bapak jangan pernah mengharapkan kan, ada antara anak-anak kita yang akan jaga kita. Yang jaga kita ni Allah, bukan anak-anak kan? Kita serahkan pada Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Bila kita mengharapkan anak-anak, daripada muda kita mengharapkan anak ni lah yang akan jaga kita, anak ni lah, ramai-ramai anak ni yang paling baik. Akan ada mak bapak fikirannya begitu. Tapi anak yang dianggap baik tadi tu, dia ada ujian dia tersendiri. Dia berkahwin dengan lelaki, contohnya dia berkahwin dengan wanita yang nanti jadi isteri dan suami dia. Yang menguruskan dia tu akan mengungkung dia, yang akan menghalang dia untuk dekat dengan kita, balik rumah jaga kita. Nampak tak? Dia ada ujian dia tersendiri. Jadi anak yang kita harap tadi tu tidak menjaga kita. Macam mana perasaan kita? Kecewa kan? Sebab tu semua mak bapak yang hari ni sedang membesarkan anak-anak kan, ingat baik-baik kan? Harapkan Allah, bukan harapkan anak-anak. Letakkan harapan tu pada Allah. Mohon Allah kan, aturkan hidup kita, uruskan hidup kita tu kan? Untuk kita di penghujung usia kita tu kan, kita jumpa titik-titik kebahagiaan. Ramai mak bapak hujung usia mereka penuh dengan air mata. Malah tak kurang pula yang dulunya menjaga anak, hari ni kena jaga cucu. Bila nak belajar agama? Bila pula nak uruskan kan, urusan agama yang kita tertinggal masa kerja dulu, masa membesarkan anak? Solat nak qada, Quran tak habis baca kan, tak dipelajari dengan baik. Allahu Akbar. Kerana itu kan, bila kita membesarkan anak-anak kita, kita banyak mengharapkan Allah. Wahai Allah kan, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh, anak yang solehah. Kita nak anak yang pandai-pandai. Anak pandai belum tentu sayang mak bapak. Anak yang pandai belum tentu boleh jaga mak bapak. Minta Allah anugerahkan kita anak yang soleh. Kadang-kadang kita berbangga anak pandai-pandai, kita terlupa anak yang paling bodoh itulah nanti yang ditakdirkan oleh Allah menguruskan kita, menjaga kita. Sebab tu jadi mak bapak, harapkan Allah dan jangan pilih kasih. Anak yang paling bodoh, mungkin itulah anak yang akan jaga kita. Itu banyak orang lalui. Semua anak pandai-pandai mungkin berbangga hari ini, esok-esok kita akan menangis. Didik anak dengan agama. Banyak orang kan, dia nak anak pandai-pandai, duduk asrama penuh, tak jadi masalah. Tapi masa dia dengan anak kurang, jadi kuranglah dia peluang dia untuk didik dan tarbiyah anak. Itu kurang. Jadi anak-anak tu terbiasa hidup kat luar, jauh dari mak bapak. Mereka lebih banyak masa dengan keluarga, lebih banyak masa dengan aktiviti sekolah daripada aktiviti keluarga dan juga mak bapak. Jadi bila masa kamu nak didik dan tarbiyah dia untuk semangat keluarga, cinta daripada keluarga. Dan satu lagi tips yang paling penting, didik anak-anak daripada kecil untuk kasih dan sayang Allah dan Rasul. Sebab mana-mana anak yang kasih dan sayang Allah dan Rasul, insya-Allah dia akan sayang mak bapak dia. Ini tak, kita ni dalam keadaan di mana kita nak tengok anak kita pandai, anak kita berjaya kan, kita gasak anak kita dengan kelas tambahan, dengan tuitionnya, hantar kulu kili, tapi agama tertinggal kan. Kita hantar anak kita belajar Quran, betul, tapi bab fiqah mana? Banyak orang hantar anak belajar fiqah, belajar tauhid, belajar tasawuf. Nampak tak? Jadi ada banyak kelopongan dalam ketika membesarkan anak-anak. Jadi anak-anak tu nampak pandai, tapi akhlaknya tak cukup hebat.
Anak tu cemerlang dalam akademik, kerjanya bagus, tapi tak cukup hebat menjadi seorang anak, kan, kepada mak bapak yang semakin tua. Jadi semua mak bapak, ingat ni, kembalikan diri anda pada Allah, serahkan urusan tu pada Allah, minta Allah takdirkan kita di penghujung usia kita itu, kan, berada di tempat yang terbaik, diuruskan orang terbaik. Ini pesan Pak Aris. Tambahan lagi, kita tambah lagi ilmu. Apa dia? Ya Allah, ingat ni, ikut. Ya Allah, hadirkan orang yang kau reda, yang kau sayang dalam hidup aku. Ulang. Wahai Allah, hadirkan orang yang kau sayang, yang kau reda dalam hidup aku. Nampak? InsyaAllah. Jadi kalau anak tu anak yang Allah reda, InsyaAllah, kan, dia akan berada dalam kehidupan kita di hujung usia kita. InsyaAllah. Pak doakan yang terbaik untuk anda semua. Allah Maha baik, kita mesti jadi yang terbaik. Dapat sesuatu yang bermanfaat, tolong sebarkan video ini. Tolong sebarkan video ini agar banyak mak bapak yang sedang membesarkan anak-anak, dia tahu, kan, harap pada Allah, bukan pada anak-anak. Allah yang akan aturkan yang terbaik. Kau tak, kau akan menangis nanti, kan. InsyaAllah, tolong share live, tolong share video ini, InsyaAllah, kan. Dan follow Pak Aris Motivasi agar video-video kekeluargaan ini dapat pada anda, dapat manfaatlah ilmu ni, InsyaAllah. Terima kasih semua. Baik-baik, terbaik.